sebab kalau dia tahu you tak boleh buat kerja, we just change you bro. Dia bilang kan, okay. Untuk politik Sabah pada hari ini kan, dia lebih kompleks berbanding politik di semenanjung Malaysia sebab terdapat banyak sangat parti politik di Sabah. How many players are there in Malaysia politics, Sabah politics, sorry, and who are the big game players in your thoughts? I will have to say that pilihan raya negeri di Sabah kali ini adalah the mother of all elections for Sabah. The reason being is that sebelum ini kita melihat daripada kita mengimbau sejarah daripada USNO pada tahun 1960-70 and then kerajaan berjaya dan telah ditumbangkan oleh PBS pada tahun 1985. 1994 Barisan Nasional pula yang menjadi kerajaan di Sabah sehingga 2018 dan selepas itu Warisan dan selepas itu GRS. Okay. So kalau kita tanya pendengar-pendengar kita daripada Semenanjung pun dia bilang macam it's just so bingung kan. Betul. And you know what, I don't blame them because even the Sabahans themselves are bingung juga. Because confused, like it's a politic of confusion kalau di Sabah ni kan. Tapi walau bagaimanapun saya juga boleh katakan bahawa kamilah juga politik di Sabah inilah yang paling matang dalam demokrasi sebab kalau dia tahu you tak boleh buat kerja, we just change you bro. Dia bilang kan, okay.